Ramai orang salah faham tentang public goal. Sebelum saya betulkan beberapa tanggapan yang biasa saya dengar. Pertama, public goal ialah public bank. Ramai orang ingat public goal ini sama dengan public bank. Hakikatnya, public goal tiada kaitan langsung dengan mana-mana bank. Ia syarikat jual beli emas fizikal, bukan institusi kewangan. Dua, wajib simpan setiap bulan. Ada juga yang fikir, bila buka akaun Get Public Gold, kita kena simpan setiap bulan macam insurans atau komitmen bulanan. Sebenarnya tak ada paksaan. Simpan bila mampu, ikut bajet masing-masing. Yang ketiga, public goal tu MLM atau skim cepat kaya. Orang anggap public goal tu MLM atau skim cepat kaya. Hakikatnya anda beli emas, anda dapat emas. Tiada bonus palsu, tiada janji pelanggan tetap atau bulan dan bintang. Keempat, susah nak jual semula. Ada yang takut susah nak jual balik emas public gold. Emas public gold ini adalah berketurunan 999. Berlaku di semua cawangan public gold, Ar-Rahnu dan diterima di seluruh dunia. 5. Tidak patuh syariah. Ada juga yang risau isu patuh syariah public gold. Public gold sudah disemak patuh syariah oleh penasihat syariah public gold iaitu Money Advisor yang diketuai oleh Datuk Dr. Daud Bakar. Jadi sudah jelas kan, public gold ni bukan bank, bukan skim, tiada pasangan bulanan, emasnya mudah dicarikan dan patuh syariah. Public gold adalah syarikat jual beli emas yang terbesar di Malaysia dan telah bertapak sejak 2008 hingga sekarang. Bagi anda yang ingin memulakan simpanan emas fizikal public gold, anda boleh klik link profile, daftar secara cuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.